Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Masih yang sama juga. Masih yang sama, iaitu hari Khamis 14 Mei 2026 Masehi, bersamaan dengan 26 Zulkaadah 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.26 petang. Okey, seperti biasa, video dalam report kita untuk hari ini. Kemarin selepas pada buat video video maklumat lah. Lepas pada tu saya pergi pasar Mandai kan. Lepas pada video dalam report saya pergi pasar Mandai kan. Saya pakai cosplay ke apa semua tu, pergi pasar Mandai beli barang tu, beli buah tu. Tak ada got ya, maskot hot bone buah tu. Maskot labudu. Tak pergi. Kita tak ada dia. Lepas tu kan gitu lah. Nanti tak kan berjumpa dengan buat tu, maskot tu. Waktu cari makan dia buat persembahan tu. Jadi tabung, siapa nak ambil gambar ke apa semua tu. Lepas tu saya pernah buat sekali dulu masa di Expo Jabi tu. Tahun 2023 dulu saya pernah buat sekali. Tu untuk Palestin. Saya sumbangkan untuk Palestin. Saya tak ambil 100 pun. Yalah, kita tu lah, gitu lah. Okey. Lepas tu lepas selesai masalah tu, lepas buat kerja tu, lepas tu balik tu singgah rumah pada saya sekejap. Singgah buat kali kedua lah untuk buat video penjelas maklumat. Lepas tu terus balik untuk mandi semaya maghrib. Masuk maghrib dah, sampai rumah tu masuk maghrib. Sampai rumah tu terus masuk maghrib. Lepas tu terus mandi semaya maghrib. Pas semaya maghrib terus pergi ke masjid pula untuk mendengar kuliah dan juga semaya isyak. Lepas tu ada jamuan makan seperti biasa dah. Lepas ada kuliah tu dia ada jamuan makan lah. Malah jadi padu molek malah tadi. Ni kari. Power molek, kuah dia pekak molek. Mi kari malah tadi. Masjid tadi lah. Lepas tu selesai malah tadi. Lepas tu pas selesai makan tu seperti biasa singgah kedai Fikri. Lepas tu 11.30 baru balik ke rumah. Lepas tu sampai balik ke rumah tu tak nak tidur. Panas. Ni panas. Memang panas berat lah ni. Cuaca tu jadi panas, suhu jadi panas. Saya pun kipas saya punah 3 hari dah duk punah tu. Kipas saya duduk rumah sekala, kena makan saya duduk rumah sekala tu terbakar 3 hari dah. Lepas tu aku kipas hot di dalam TikTok itu 59 ya dah. Berasa gitu lah. Baru tak ada jenama. Beralih tempat tidur lain. Tempat tidur lain berasa kipas sikit baru dah jendera tidur. Degar sikit lah dia berasa itu jendera tidur lah. Lepas tu sedar terkejut tu dah ada pukul 12 pagi tadi. Sambung tidur pak asal saya lah. Masa tu sejuk dah, suhu sejuk dah sikit. Keadaan suhu tu sejuk dah. Ini gua pula lah. Sekejap 40 baru bangun. Pula barulah bangun, mandi semai subuh, makan sarapan. Lepas tu pergi ke kedai Fikri. Seperti biasa pergi minum pagi seperti biasa. Lepas tu pukul 8.36 tu pagi tu baru dah pergi ke pak kerja. Dia sambung malah balik lah. Duk baju jadi lambat dah. Hari ni satu bit agak. Hari ni boleh gaji 300 lah. Setiap minggu dapat gaji lah. Lepas tu terus balik ke rumah. Tak ada agak apa lah. Tunggu semaya terus balik tu terus mandi semaya asar Zuhur. Pada pukul 4.20 tu pukul 4.10 semaya Zuhur. Lepas tu 4.30 asar. Lepas pada terima bahagian ni lah 5 tu terima bahagian. Lepas terima bahagian ni benih kangkung ni. Lepas tu barulah semaya asar pada pukul 5.40 semaya asar. Lepas tu terlelap tu bangun pada tertidur kawan-kawan. Bangun pula pada pukul 6 ni. Lepas tu tak ada agak bodoh alik.
tak ada agak bodoh kejap lagi tu. Mari baru dah sat. Batu pukul berapa? Pukul ni sat ni. Pukul ni awak ni. Pukul ni 20 minit ni buat video review barang ni. Lepas tu lepas selesai buat video review, pukul ni 20 minit ni terus buat video daily report ni. Okey, saya rasa sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.